Fokus 30. Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. Kembali waktu ini bernama radio untuk anda. Kita bawakan Fokus 30 bersama dengan saya Syuhada Armawan. Menariknya untuk hari ini kita akan berbicara sebenarnya berkaitan dengan 100 hari pentadbiran yang mana kita lihat membawa banyak perubahan dan juga memberi impak yang cukup baik khususnya kepada Kementerian Belia dan Sukan. Jadi ruangan ini juga sebenarnya kita buka kepada anda kalau ada yang nak bertanyakan sebarang soalan ataupun ada yang nak memberikan pandangan dan sebagainya. Anda boleh terus bersama dengan kami di talian kami buka 0326927939 ataupun menerusi WhatsApp kita 0123942834. Jadi untuk hari ini kita nak berkongsi topik kita dalam Fokus 30, aspirasi 100 hari Menteri Belia dan Sukan. Kita bersama dengan Yang Berhormat Dr. Muhammad Taufik Johari, Menteri Belia dan Sukan. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam Syuhada. Terima kasih kerana bersama dengan kami, kerana sudi berada di konti bernama radio pada hari ini untuk kita berkongsi juga 100 hari yang telah pun berlalu dan juga aspirasi YB sendiri untuk Kementerian Belia dan Sukan. Ya, Dan kita nak tahu terlebih dahulu dalam tempoh 100 hari ini apa mungkin yang boleh YB kongsikan bersama dengan kami, pola perubahan nyata yang rakyat boleh lihat, bukan sekadar dari segi perancangan dan sebagainya. Silakan YB. Baik, terima kasih Syuhada. Tempoh 100 hari ini bukan tempoh yang lama dan sebenarnya ini adalah golden period untuk setiap kementerian untuk memastikan bahawa ataupun setiap menteri untuk memastikan bahawa ini adalah hala tuju yang ingin dibawa. Sebab apabila saya masuk di dalam ataupun diberikan amanah dan juga tanggungjawab oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memikul amanah ini sebagai Menteri Belia dan Sukan, saya melihat bahawa ini adalah satu portfolio yang cukup besar sebenarnya. Kerana portfolio ini adalah yang menentukan masa depan sesebuah negara. Bila kita bercakap soal belia dan sukan, sudah pasti sukan ini menyatu padukan kita semua. Sukan sebagai medium ataupun wadah perpaduan. Dan juga satu yang tidak kalah penting juga adalah portfolio belia, iaitu untuk kita memastikan pemimpin masa depan itu dapat terhasil melalui kementerian ini sendiri. Dan sudah pasti ini memerlukan kerjasama daripada semua pihak, memerlukan kerjasama rentas kementerian dan sebagainya. Sebab itu apabila saya memikul portfolio ini sebagai suatu tanggungjawab, saya melihat bahawa 100 hari pertama ini adalah untuk kita memberikan tumpuan, observasi, kita observe terlebih dahulu apakah permasalahan yang kita akan hadapi, yang sedang kita hadapi dan yang boleh kita selesaikan dengan segera. Jadi saya pecahkan kepada beberapa fasa itu sendiri. Sebab itu bila bercakap berkenaan dengan sukan, kita baru sahaja selesai SEA Games 2025 di Thailand dan Alhamdulillah kita telah pun mencapai sasaran yang ditetapkan, bahkan melebihi daripada sasaran tersebut, iaitu para ASEAN kita melebihi daripada sasaran dan juga SEA Games sendiri kita melebihi sasaran yang ditetapkan, iaitu 200 pingat, kita mendapat 231 pingat. Dan ini perlu diteruskan sudah pasti. Jadi apabila saya berjumpa dengan atlet-atlet, kita melihat bahawa apakah permasalahan atlet sebenarnya. Untuk mencapai sesebuah sasaran pingat itu sendiri, itu tidak hanya dengan bakat, tidak hanya dengan latihan, tidak hanya dengan komitmen yang penuh, tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana kebajikan atlet ini dapat terjaga dan terjamin. Sebab bila saya tengok atlet-atlet ini bertungkus lumus nak memastikan membawa kemenangan yang besar, pingat, pencapaian yang tinggi untuk negara, saya tengok kita perlu juga menjaga kebajikan. Dan apabila saya bersembang dan berbincang dengan atlet-atlet ini, mereka juga menghadapi tekanan yang cukup tinggi. Kita ada satu sistem dan ekosistem yang sangat baik dalam negara kita, khususnya ekosistem sukan itu sendiri, dengan bantuan Majlis Sukan Negara, Institut Sukan Negara dan sebagainya. Tetapi kita juga perlu memastikan bahawa well-being ataupun dia punya kesejahteraan dari segi sudut mental dan sebagainya itu perlu juga dijaga. Sebab itu di 100 hari pertama ini saya mewujudkan My Athlete Center. Jadi maknanya My Athlete Center ini yang berpusat di MSN, ini adalah My Athlete Center yang pertama dalam Malaysia ini, dan mana
Di negara-negara jiran kita juga mungkin tak semua yang ada My Athlete Center seperti ini. My Athlete Center ni mungkin Syuhada pun boleh buat lawatan ke MSN dan melihat walaupun bukan atlet ya. Walaupun bukan atlet, kita boleh tengok sendiri macam mana bestnya tempat ni. Dia dah dijaga oleh atlet itu sendiri, so by atlet kepada atlet sendiri, dan tempat ini ada untuk tempat rehabilitasi, tempat relax para atlet kita ini. Kita ada tempat bersantai, dan juga kita memberikan kursus-kursus kepada atlet kita, sebab kita lihat atlet kita ini dah bekerja keras, tetapi masa depan diorang ni pun mestilah terjamin. Sebab itu kita kerjasama dengan beberapa syarikat dan sebagainya untuk kita memberikan penekanan dan juga kursus kepada atlet-atlet ini supaya dapat tentang literasi kewangan dan sebagainya. Itu amat-amat penting. Jadi 100 hari pertama kita lihat kebajikan atlet dan juga bagaimana atlet ini mampu untuk melaksanakan ataupun tugasan mereka ataupun tanggungjawab mereka untuk membawa pulang pingat yang lebih banyak untuk negara. Dan kita juga meneliti apakah kekangan 100 hari pertama ini, iaitu di sudut sukan kita akan menghadapi beberapa tamasya penting, seperti contohnya yang terdekat Commonwealth Game pada Julai, kemudian Sukan Asia di Aichi Nagoya, Jepun, kemudian SUKMA dan beberapa tamasya sukan yang lain. Dan kita juga akan menjadi tuan rumah untuk SEA Games 2027 pada tahun depan. Jadi inilah antara perkara-perkara yang saya rasa perlu. Dan dari sudut belia, penting juga dari sudut belia, kita wujudkan semula fellow perdana. Kalau kita tengok, banyak sebenarnya fellow perdana ini telah pun menghasilkan ramai pemimpin-pemimpin yang pada akhirnya menjadi orang yang hebat, menjadi menteri, ahli parlimen, menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat dan sebagainya. Sebab itu kita wujudkan semula My Fellow Perdana, dan kita tambah baik sistem My Fellow Perdana ini sendiri, dan kita lihat bagaimana mereka ini diberikan tugasan kepada ataupun mereka akan attach dengan menteri, timbalan menteri dan juga ketua setiausaha negara. Jadi ini secara tidak langsung akan membina pemimpin masa depan yang orang kata dia boleh melihat bahawa bagaimanakah cara untuk tadbir urus negara dia lebih terpapar dengan lebih awal dan ini akan memberikan bekalan untuk mereka untuk menghadapi dunia sebenar, khususnya dunia pentadbiran itu sendiri. Dan ada pelbagai lagi program-program. Kita memperkasakan semula program Rakan Muda sebagai contoh, dan kita memperkasakan di peringkat akar umbi. Sebab saya tengok sekarang ni 100 hari pertama, saya melihat bahawa di peringkat akar umbi itu sangat penting. Kita baik sukan ataupun belia, kita nak pastikan bahawa kita lahirkan atlet, lahirkan pemimpin, lahirkan semua itu bermula daripada peringkat akar umbi sendiri. Dari situlah baru kita melaksanakan program-program yang bersifat akar umbi itu sendiri. Menarik bila sebut berkaitan dengan belia, yang mana kita lihat untuk kita lahirkan lebih ramai lagi golongan muda yang intelektual dan juga cakna tentang perkembangan semasa dalam dan juga luar negara. Tertarik juga kalau sebut tentang isu politik yang mana dalam negara kita ramai yang cakna, tapi kita nak lihat tentang isu geopolitik antarabangsa yang sekarang ni sedang berlaku. Adakah YB sendiri melihat golongan belia ataupun generasi muda di negara kita ini benar-benar faham apa yang sedang berlaku serta kesannya terhadap negara? Sebab itu saya lihat ini kekangan ataupun inilah yang kita kata kita punya halangan ataupun cabaran kita sebenarnya untuk memastikan bahawa setiap anak muda belia ini dia ada rasa tanggungjawab. Dia ada rasa tanggungjawab, dia ada rasa terkesan terhadap apa yang berlaku sekarang ini. Dan boleh dikatakan bahawa kita tidak, bukannya saya ingin membuat suatu suasana yang panik dan sebagainya, tetapi waspada itu sangat-sangat penting. Dengan keadaan yang berlaku, kita tidak tahu akan berpanjangan sehingga bila, dan sudah pasti yang akan terkesan tidak lain tidak bukan adalah golongan besarnya itu adalah anak muda sendiri. Kerana ia tidak hanya melibatkan yang short term ataupun masa sekarang, tetapi ia melibatkan long term. Bagaimana peluang pekerjaan di masa yang akan datang, bagaimana sistem education ataupun
pelajaran atau pendidikan kita juga akan terkesan. Kemudian bagaimana anak muda mendapat peluang-peluang di masa depan, itu sendiri adalah amat-amat penting. Sebab itu usaha yang perlu kita lakukan sekarang adalah untuk kita memberikan penerangan yang cukup jelas kepada anak muda hari ini, dan anak muda dan belia ini akan menjadi ejen untuk menyampaikan segala bentuk maklumat yang ada kepada orang ramai, kerana sebenarnya belia ni dia ada influence yang cukup besar dalam negara ini. Kita lahirkan ramai influencer kalau kita tengok sekarang ini dunia digital merentas sempadan, dan inilah sebenarnya saya memohon supaya mereka yang mempunyai influence yang tinggi atau influencer ini mengambil juga tanggungjawab untuk sama-sama kita memberikan kesedaran kepada anak muda kita bagaimana krisis geopolitik sekarang ini sebenarnya memberikan kesan yang besar kepada kita. Dan sebenarnya anak muda sekarang ini perlu lebih bijak melihat bagaimana cara untuk menguruskan kewangan dengan baik. Itu salah satu yang perlu kita tekankan. Sebab itu kita ada kita bekerjasama dengan FEN untuk memberikan anak muda hari ini penerangan yang lebih jelas bagaimana untuk menguruskan kewangan yang baik, sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku untuk masa-masa yang akan datang. Jadi penjelasan, penerangan, dan juga anak muda ni dia perlu terlibat sama dengan penerangan krisis geopolitik ini sendiri. Dan di pihak kerajaan kita akan sentiasa memberikan segala bentuk informasi dan juga kewaspadaan untuk rakyat Malaysia secara keseluruhannya, insya-Allah. Menarik bila disebut berkaitan dengan anak muda menjadi ejen perubahan dan juga penetralisasi dalam kalangan masyarakat kita. Sebab mudah bila orang tanya, mungkin mak ayah bertanya, anak-anak muda ni ada jawapan berdasarkan pada info-info yang mereka dapat, dan kena pandai juga menapis info tersebut. Ya. Okey, baik. Dan seterusnya, kalau tadi disebut tentang ekonomi, tentang keuangan dan sebagainya, kita nak mereka juga cakna berkaitan dengan pengurusan keuangan. Tapi berdasarkan situasi ekonomi semasa, apa antara nasihat yang sesuai YB kepada para belia yang mendengarkan kita pada waktu ini dalam menangani pengangguran selain ketidakpadanan kemahiran dalam pasaran kerja, YB? Sebab itu kita di peringkat Kementerian Belia dan Sukan, saya selalu menekankan bahawa kita perlu melihat anak muda belia ini secara keseluruhan. Anak muda, ada yang anak muda di dalam sekolah, mereka bersekolah, ada anak muda yang di dalam universiti, mereka ada dalam sistem tersebut. Tetapi kita jangan lupa bahawa ada juga anak-anak muda yang tergolong dalam golongan need, maksudnya not in employment ataupun in training, dan education dan sebagainya. Dan ada anak-anak muda yang berada di luar bandar yang mungkin selama ini kita terlepas pandang. Dia umur 30 tahun nelayan, 35 tahun dia adalah penoreh getah dan sebagainya. Inilah sebenarnya yang sedang kita rangkakan supaya setiap dasar yang kita buat ini menepati sasaran dan juga merangkumi keseluruhan anak muda. Kalau kita lihat di Malaysia ini sendiri, kita ada lebih kurang 9 ke 10 juta belia anak muda. Jadi setiap dasar yang kita laksanakan itu perlulah benar-benar sampai ke golongan, ke seluruh golongan anak muda itu sendiri. Sebab itu di peringkat KBS kita sentiasa menekankan bahawa TVET adalah amat-amat penting. Sebab itu kita ada ILKBS, Institut Latihan Kemahiran Belia dan Sukan. Kita ada 21 institusi yang kita tekankan TVET itu sendiri, dan kadar kebolehpasaran di bawah KBS itu sekitar 97%. Dan kita ada kerjasama dengan industri, syarikat dan sebagainya untuk kita memastikan anak-anak muda kita ini benar-benar mendapat ilmu yang cukup dan yang sudah pastinya pasaran itu sendiri. Sebab itu nasihat saya kepada anak-anak muda semua bahawa permulaan ni sekaligus sebab kita baru dapat SPM result permulaan itu sebenarnya penting, tetapi permulaan tidaklah segala-galanya. Yang paling penting dalam maraton, dalam larian, dalam apa-apa juga pertandingan, bukannya permulaan tetapi pengakhiran. Jadi bagaimana kita nak mencapai ke garis pengakhiran tersebut, itu adalah amat-amat penting. Sebab itu
kita perlukan segala bentuk kepakaran, kita perlukan sahsiah jati diri yang hebat, kita perlukan kelengkapan dalam diri anak muda itu sendiri untuk memastikan bahawa mereka mencapai garis penamat itu dengan begitu cemerlang dan baik sekali. Dan sebab itu nasihat saya agar pilihlah jalan yang baik, gunalah segala bentuk medium yang disediakan oleh kementerian ataupun kerajaan, segala geran yang ada, dana dan juga bantuan untuk kita ke arah garis penamat yang lebih baik. Itu yang paling penting sekali, dan siapkan ilmu. Yang paling penting adalah ilmu itu mampu untuk dipasarkan. Maknanya skill sangat penting. Sekarang ini bila kita bercakap soal kadar kebolehpasaran, orang tidak melihat bahawa seberapa pandai ataupun hebatnya orang itu, melainkan adanya skills yang boleh dijual kepada dunia. Kalau kita lihat, kalau kita hanya anak muda hari ini, kalau hanya bermain di Malaysia, kita ada 9 juta anak muda, kita ada 33 juta rakyat Malaysia. Tetapi kita perlu ingat, kita perlu bersaing di peringkat global ataupun peringkat ASEAN. Di ASEAN saja ada berapa anak muda? 224 juta yang perlu kita bersaing. Kemudian population ASEAN ada 700 juta. Itu belum lagi kita bercakap soal dunia dan sebagainya. Sebab itu penting sangat-sangat untuk anak muda. Penjimatan adalah nombor satu, kemudian dalam krisis yang sedia ada, dan ilmu itu adalah amat-amat penting untuk kita memastikan kita boleh memasarkan diri kita di peringkat global. Dan insya-Allah di peringkat Kementerian Belia dan Sukan kita sentiasa menyediakan platform-platform tersebut. Dan IKBN tadi Syuhada, kita bukan je bagi dia ilmu tau. Kita juga bagi dia allowance sebanyak 100 ke 300 ringgit, dan kita bagi tempat makan, tempat tidur, makan free dan sebagainya. Jadi ini adalah institusi yang saya rasa penting di peringkat Kementerian Belia dan Sukan, dan kita ingin menarik lebih ramai lagi anak-anak muda untuk bersama dalam institusi ILKBS ini. Baik, menarik sebenarnya dalam usaha memperkasakan golongan belia. Dan kalau kita sentuh sedikit berkaitan dengan isu-isu dunia kan, yang mana kita tahu KBS juga tidak ketinggalan sebab kita banyak juga yang akan menghantar atlet menyertai kejohanan peringkat antarabangsa dan sebagainya. Tapi kekangan ataupun cabaran yang ada sekarang adalah apa yang berlaku di Asia Barat dan juga memberi impak kepada industri sukan. Mungkin YB ada sedikit mungkin perancangan ke arah sebenarnya itu. Kalau berkenaan dengan penjimatan, sebab tu saya tadi saya juga bercakap dengan pihak Majlis Sukan Negara, Institut Sukan Negara, ISN dan sebagainya. Bila kita bercakap tentang penjimatan, kita tidak boleh mengurangkan kualiti. Kualiti perlu dipertahankan. Penjimatan ini apa? Penjimatan ini adalah kepada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Tetapi well-being ataupun kesejahteraan atlet perlu dijaga. Prestasi atlet masih tetap perlu jalan. Dan ini walaupun sedikit sebanyak memberikan impak dan juga kesan sebenarnya, tetapi persiapan atlet itu kita cuba sebaik mungkin untuk mengekalkan prestasi yang cemerlang atlet-atlet kita. Dan sebab itu untuk menghantar atlet kita ke temasya-temasya yang akan datang, kita dah pun ada persiapan yang rapi dan juga kewangan yang agak stable, dan juga kita ada perancangan yang kukuh untuk memastikan itu tidak mengganggu gugat atlet-atlet kita untuk keluar negara. Dan untuk persiapan SEA Games 2027, bagi saya penjimatan dah pun dilakukan sebaik mungkin, tetapi sekali lagi tanpa mengurangi sebarang kualiti persiapan atlet itu sendiri. Kita tidak membina fasiliti-fasiliti yang mega ataupun yang baru, tetapi kita menggunakan fasiliti sedia ada, dan juga kita hanya menaik taraf sedikit sebanyak untuk memastikan persiapan itu cukup mantap sekali. Okey, baik. Dan apa yang dinyatakan oleh YB sendiri, 100 hari menggalas amanah sebagai Menteri Belia dan Sukan dilalui dengan penuh pembelajaran, komitmen dan juga kerja berpasukan dengan dua portfolio utama, pembangunan belia serta kecemerlangan sukan. Apa nilai tambah yang YB ingin lakukan agar rakyat dapat merasai dari segi faedahnya, khususnya menerusi Kementerian Belia dan Sukan sendiri? Bila kita bercakap soal program yang kita laksanakan, saya selalu menekankan bahawa program ini mestilah dia mesti bukan sekadar kuantiti, tetapi yang lebih penting adalah kualiti sesebuah program tersebut. Macam contohnya kita akan ada Hari Belia Negara pada bulan 5 ini. Ia bukan sekadar kita buat event kemudian seberapa ramai belia yang hadir, tetapi pengisian program itu amat-amatlah penting. Dan bagi saya
fokus utama saya untuk belia ini sendiri adalah untuk memastikan kita lahirkan lebih ramai lagi pemimpin masa depan, dan pemimpin masa depan ini tidak hanya bersifat eksklusif tetapi inklusif. Maknanya pemimpin ini tak semestinya jadi YB, jadi menteri, jadi ahli parlimen, tidak. Pemimpin ini adalah jadi yang terbaik dari yang terbaik. Maknanya kalau dia menjadi seorang guru, dia adalah pemimpin yang dia adalah orang yang terbaik dalam sekolahnya. Kalau dia menjadi seorang doktor, dia adalah pemimpin yang terbaik dalam hospitalnya. Dan yang sudah pastinya kita nak lahirkan lebih ramai lagi pemimpin di peringkat akaumbi dan juga di peringkat luar bandar. Sebab sekarang kita tengok luar bandar itulah yang sebenarnya kadang-kadang agak ketinggalan, sedangkan bakat-bakat mereka ni sangat banyak di luar bandar ni. Jadi itulah yang kita ingin perkasakan, dan kita nak pastikan bahawa ada lonjakan, bahawa melalui mana kilang ni tu bermula daripada Kementerian Belia dan Sukan. Dengan segala, kalau saya nak huraikan program-program yang kita laksanakan, mungkin kita ada kekangan masa. Sangat banyak program. Tapi yang penting adalah program ini perlu benar-benar akhirnya melahirkan ribuan lagi pemimpin masa depan. Dan sudah pasti seperti yang saya cakap tadi, ia tidak melibatkan hanya Kementerian Belia dan Sukan. Kementerian Belia dan Sukan harus menjadi payung kepada kementerian-kementerian yang lain untuk membina anak muda yang hebat di masa depan. Sebab bila kita tengok Syuhada, setiap kementerian dia ada dasar belianya masing-masing. Sebab itu kita nak pastikan bahawa dasar belia di kementerian yang lain itu kita dapat satukan dengan dasar yang ada di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Sebab belia ni luas. Ada belia petani, di bawah Kementerian Pertanian dia ada dasar dia. Belia entrepreneur ataupun belia usahawan, mereka ada di bawah KUSKOP ada dasar belianya sendiri. Sebab itu sekarang ini kita sedang dan hampir selesai untuk kita produce ataupun melaksanakan plan tindakan dasar Kementerian Belia dan Sukan ini, dan akan dilancarkan mungkin dalam masa yang terdekat ini untuk kita lancarkan plan tindakan tersebut. Dan ini melibatkan semua kementerian. Jadi kita pun sekarang ni ada dashboard belia. Mungkin Syuhada boleh search di website ataupun kita ada aplikasi dashboard belia. Di situ boleh diakses oleh semua anak muda belia untuk dapatkan info dan sebagainya. Sebab itu lahirkan pemimpin dan juga provide leadership program adalah perkara yang amat-amat penting. Sebab kita tak nak ada satu gap, dan kita tidak mahu adanya ketandusan dalam kepimpinan negara kita sendiri. Dan di peringkat sukan sudah pasti kita ada tanggungjawab yang besar nak memastikan bahawa selain daripada kita memenangi pingat di peringkat tamasya international dan sebagainya, goal kita ataupun road kita adalah untuk SEA Games 2027. Saya nak pastikan bahawa penganjuran SEA Games 2027 ini di peringkat sukan menjadi antara penganjuran yang terbaik. Dan juga saya sering mengekalkan tema juara itu sendiri untuk kita menjadi juara nombor 1 di secara keseluruhan. Dan sikit saya nak kongsi Syuhada, juara yang saya bawa dalam KBS ini sendiri. J adalah jati diri. Anak muda perlu ada jati diri yang hebat, atlet perlu ada jati diri hebat. U adalah unggul. Kemudian A adalah aktif, dunia atau negara kita ni aktif bersukan. Kemudian R, anak muda yang responsif dan relevan terhadap isu semasa dan sebagainya. Dan A yang kedua adalah mereka yang agresif. Jadi tema juara itu perlu dipegang oleh Kementerian Belia dan Sukan. Okey, itu dia akronim untuk juara yang memberi maksud dan juga makna yang mendalam sebenarnya kepada keseluruhan, terutama sekali sukan dan juga belia di Malaysia. Dan yang terakhir, YB, apa mungkin indikator ataupun penentu yang mana kita letakkan sebagai aras pencapaian YB lah, boleh gunakan dalam penilaian prestasi kementerian dalam 100 hari sebelum ini dan juga yang mendatang. Silakan. Sudah pasti indikatornya adalah apabila kita dapat melahirkan berapa ramai pemimpin yang ada untuk masa depan itu sendiri. Dan yang penting juga adalah bagaimana kita mengedukasi atau memberikan penerangan, penjelasan kepada anak muda untuk melahirkan anak muda yang cakna terhadap keadaan sekeliling, anak muda yang faham berkenaan dengan sistem kenegaraan, sistem demokrasi, politik dan sebagainya, dan pada akhirnya melahirkan pemimpin yang banyak. Itu adalah indikator yang penting untuk belia. Dan sudah pasti untuk indikator sukan sendiri, kita ingin mencapai sasaran pingat yang telah pun ditetapkan dan menjadikan negara kita adalah sebuah kebanggaan untuk tamasya
tamasya-tamasya yang akan datang, khususnya untuk SEA Games, iaitu kita sebagai tuan rumah. Kita nak pastikan SEA Games ini tidak hanya sukan semata-mata, tapi ia adalah festival rakyat dan juga kebanggaan untuk rakyat Malaysia secara keseluruhannya, insyaAllah. Menarik bila kita nak letakkan berapa ramai pemimpin yang boleh dilahirkan, dan kita tahu untuk melihat ataupun kualitinya dalam kedudukan negara dan juga kejayaan negara kita pastinya terletak kepada siapa anak muda dan bagaimana kita membentuk mereka pada hari ini untuk menjadi pemimpin yang berjaya pada masa akan datang. Dan itu tadi kita kongsikan dari segi penceritaan 100 hari dan juga aspirasi selepas ini dalam perjalanan yang masih lagi panjang YB dalam Kementerian Belia dan Sukan. Dan makanya kalau kita lihat dia dalam kedudukan ini yang mana Menteri Belia dan Sukan menyuarakan aspirasinya membawa juara tadi tu, dan juga banyak sebenarnya untuk program-program yang diberikan kepada rakyat secara keseluruhannya, dan masa demi masa juga berbalik kepada keluarga. Bagaimana kita membentuk keluarga kita sendiri, menghasilkan dari rumah dan juga membawalah kepada masyarakat dan juga negara. Perlu kerjasama semua, InsyaAllah, termasuk bernama sebagai medium. Okay. Baik, insyaAllah kami juga akan cuba bersama-sama dengan Kementerian Belia dan Sukan untuk kita membawa aspirasi tersebut kepada keseluruhan rakyat Malaysia. Terima kasih YB kerana bersama dengan kami, dan juga kepada anda yang bersama dengan kami yang terus bersama di media di Facebook kita, di TikTok pun ada. Sama sikit baby. Okay. Sekarang ni kita dah kena masuk semua platform. Semua platform, betul. Dan bernama sekarang memang sangat hebat lah, sangat laju dan ikut peredaran anak muda kini. Itu yang terbaik. Okey, baik. Terima kasih Yang Berhormat Dr. Muhammad Taufik Johari, Menteri Belia dan Sukan, bersama dengan kita berkongsi aspirasi 100 hari Menteri Belia dan Sukan. Dan sekian saja untuk Fokus 30. Terus dengarkan Bernama Radio untuk anda. Fokus 30.